Ini yang dibincangkan dalam podcast tu, Ustaz. Yang podcast di negara jiran kita tu, yang dia kata kami Syiah bukan solat 3 waktu sehari semalam. Kami melaksanakan jamak. Dan jamak ni ada dalam hadis kitab kitab Ahli Sunnah. Memang. Sejauh mana kebenaran dia tu, Ustaz? Dia masalah pertama sekali, jamak tu dibuat sebab first thing first. Jamak tu dibuat untuk apa? Okey, pertama sekali macam disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Macam Ibnu Umar radhiyallahu anhu diceritakan Nabi SAW akan jamak di antara Zuhur dengan Asar ketika dalam perjalanan. Kalau sebelum daripada bergerak, masuk dah waktu Nabi solat Zuhur dan Asar, baru Nabi bergerak. Kalau dia kata Nabi dah bergerak, kemudian masuk waktu dan perjalanan, Nabi sampai tempat destinasi baru Nabi solat. Disebutkan memang jamak tu adalah antara kemudahan dalam Islam. Bahkan qasar juga disebut dalam surah An-Nisa ayat 101 kan. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza darabtum fil ardi, jika kamu bermusafir di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tak ada kesalahan ke atas kamu, antaksu minas salah, untuk kau pendekkan solat. Ini memang dibenarkan mereka buat benda berkenaan. Tapi bila untuk aplikasi tanpa sebab tak timbul. Memang pernah disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi pernah jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Satu riwayat, bukan takut, bukan kerana musafir. Tapi para ulama nak interpret macam mana? Sebab hadis ni sahih. Ni kita bagi ahli sunnah, hadis itu sahih, nak aplikasi macam mana? Hadis itu sahih, awak nak pakai macam mana? Sebab realiti dia tak dipakai oleh para sahabat selepas tu dengan pengertian yang orang kita cuba fikir. Maksudnya bolehlah suka-suka hati bila-bila masa nak jamak. Tak ada. Ini rasa nak jamak lain ni. Oh, tak ada. Dia ada 3 sebab kat situ. Sakit, hujan, musafir. Sakit, bukan sakit. Takut, hujan atau musafir. Takut, ketakutan atau hujan atau musafir. 3 tu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan bila tanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Nabi buat? Supaya tak menyusahkan umat baginda. Tapi realiti dia, bila kita perhatikan balik, dari segi aplikasi selepas para sahabat musafir, para sahabat pergi berperang, takluk Armenia, Azerbaijan sebagainya, diorang aplikasikan jamak qasar tadi hanya kepada musafir atau hujan atau ketakutan. Dia tak pernah buat pakai dalam aplikasi biasa. Hadis itu sahih, awak nak amal, kau kena tengok sahabat. Bukan kita hadis tu ada. Lain masalah awak nak pakai macam mana. Contoh macam kita kata, macam Nabi SAW dengan para sahabat. Nabi pernah izinkan para sahabat yang daripada Habsyah melalui lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Main lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Tapi soalan dia, adakah itu menjadi sunnah untuk kita amalkan? Lepas solat raya je, tak ada siapa bersilat ke? Itu yang ada satu kes bersilat kat masjid Nabi. Itu tak payah, itu gila je. Yang ini kita nak ceritakan berkenaan masalah perbuatan kita buat tadi lepas solat hari raya. Mana para sahabat Nabi diizinkan untuk bermain permainan pada hari tersebut. Tapi para sahabat juga faham bahawa itu bukan menjadi amalan untuk dilaksanakan. Untuk dijadikan sebagai benda berterusan. Sebab mereka tak tahu nak aplikasikan macam mana. Jadi bila tak ada dari mereka nilai atau bentuk tersebut, dan tinggallah. Itu yang termasuk macam kes tadi jamak Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tadi. Bukan kena takut, bukan kena hujan, bukan kena takut, bukan kena musafir. Itu maksud asal. Dan kita kata dari segi nak aplikasi, tengok para sahabat. Tapi balik pada asal, Syiah tak tengok sahabat. Jadi orang nak Islam cara apa? Itu je lah. Dia ambil Islam tu daripada siapa sebenarnya? Tak, itu masalah dia. Pasal kalau ikut pada sahabat tak buat macam tu. Para sahabat Nabi SAW tak buat macam tu. Tidak melakukan benda berkenaan seperti itu. Kalau dia kata, orang kata ada pendapat, itu bukan tajuk dia. Kalau dia kata ada ijtihad seorang, bukan tajuk dia. Seorang berkata berbanding dengan semua yang memahami. Kita akan ambil pemahaman semua. Kita kata ambil seorang. Yang seorang tadi mungkin dia silap faham, mungkin dia terlupa. Yang ramai ni kita akan ambil. Sebab tu majoriti para sahabat tidak pun pergi ke mana-mana, dia ajar itu. Sebab tu kita terima Islam sampai ke Nusantara pun macam tu lah. Macam tu. Berapa kali solat? 5. Dia tak pernah ada version awak pergi ke Afrika lain. Awak pergi ke Afrika 5. Awak pergi ke Yaman 5. Awak pergi ke mana? Ke sepadan Rusia 5. Pergi ke China 5. So awak yang kata 3 waktu ni awak dapat mana? Pesen mana yang awak? Itu soalan dia yang tanya. Sebab para imam-imam yang ada tadi kan, yang imam-imam mazhab, kira Syafi'i ke Hanafi ke, contohnya dekat Iraq, wujud. Imam Syafi'i pada tinggal di Baghdad. Kan Imam Abu Hanifah di Kufah, semua tinggal di situ. Tapi tak pernah keluar yang 3 waktu yang awak cerita ni. Main jamak. Jamak manjang. Tak pernah ada orang buat. Awak ikut siapa?
Tu realiti yang kita kena faham balik. So realitinya orang-orang tadi wujud dan benda tu diamalkan dan dilaksanakan secara berterusan. Turun-temurun. Dan kalau kita nak ragukan benda berkenaan, entah-entah diorang berpakat. Dan rosak lah, kita akan sesat lah. Kita semua duk main tahan-tahan. Yeah.